اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. تحية مباركة تحية وسلاما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن معلمينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم لدني ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم لدني ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. نويت التعالم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik. Kita sambung pengajian kita berkaitan dengan asbabun nuzul dan tafsirul Quran di dalam suratul Muzammil. Mudassir. Iaitu pada ayat 48. Oh, sebelah dah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca ke belum? Belum ikut sama saya baca ya. Sekali terus. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Nah, tadi kita baca pengakhiran surah Al-Mudaththir yang berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam yang sangat mulia ini. Allah memilih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penyambung kepada pendahulu Nabi, iaitu para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Dan kita telah berlalu bagaimana perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang
membawa agama ini ataupun menyambung ataupun meneruskan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk dan juga mereka itu akan ditempatkan di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang-orang yang menafikan ataupun menyalahkan ataupun memburukkan atau menghinakan atau mencercakan orang yang diberikan amanah ataupun pilihan Allah untuk menyebarkan ilmu ini. Sejak zaman berzaman, orang yang menyambung kerja apa yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapat tentangan. Mereka akan mendapat ujian. Sebagaimana yang didapati oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Waktu dulu masa saya pernah keluar dakwah dengan guru saya juga, anak murid Habib Omar yang terawal. Saya pun pernah juga ni. Daripada Terengganu, Pahang, semua saya ikut. Ini kejap lagi saya di Umar akan musafir bertolak ke Singapura pula. Dakwahnya ke Asia Tenggara. Masya Allah. Kalau lihat pada anak muridnya tak ada apa-apa. Pada lihat orang yang mendakwa jadi anak murid tak ada apa-apa. Tengok guru punya dakwah, Masya Allah. Non-stop. Satu hari tu, kalau dekat Terengganu tu, tak ada berhenti. Kita kejap-kejap nak rehat. Kejap-kejap nak duduk. Ini duduk pun kitab. Duduk pun zikir. Duduk pun selawat. Allah. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat orang-orang yang begini. Tapi, malangnya, ialah, apa kata Sayyidina Abu Umar, beliau pernah cakap, dia kata, macam mana nak tahu nilai kayu gaharu? Kayu gaharu tu kan, kalau diletakkan pada semua kayu, seperti kayu-kayu yang papan kayu biasa. Tapi apabila dibakar kayu-kayu tersebut, maka kayu tu akan mengeluarkan bauan wangi. Maka tak sama dengan semua kayu. Begitulah juga orang yang mengatakan dia pendakwah, dia membawa syiar Nabi, dia membawa risalah Nabi, tapi bila dia kena kutuk, dia kena caci je, dia paling melenteng. Dia paling tak sabar. Macam mana? Bagaimana anda mendakwa anda itu pewaris Nabi, penyambung risalah Nabi, tapi bila kena tegur je, meletup. Apa awak tak tahu saya punya kedudukan, apa saya ni. Tapi saya tengok, mengikutkan pada penglihatan saya, seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti ada orang yang benci. Tak ada semua orang suka kita. Tapi kita kena ingat, kita buat ni untuk Allah dan Rasul ke kita buat untuk makhluk? Itu je. Waktu saya cakap dengan rumah, itu Sayyidina Habib Omar tu orang nampak. Sekarang ni Perdana Menteri pun sambut. Kerajaan Malaysia pun sambut. Tak tahu cerita masa mula-mula, the first time he came to Malaysia. Macam mana dia datang ke Malaysia ni? Duduk dekat masjid yang hari ni sebut Masjid Ibnu Mas'ud. Dekat depan Ampang Girls School, Ampang Boys School tu. Beliau datang, termasuk Masjid Ar-Ridwan. Masjid Ar-Ridwan pun sama. Beliau pernah datang sini. Orang nampak beliau, dibagi air. Nak suruh baca. Anak demam. Anak sakit. Itu Sayyidina Umar awal. Datang ke Malaysia. Sampai airport Subang. Belum lagi airport KLIA lagi. Airport Subang. Datang. Dia punya keturunan sepupu sepapat yang hari ni. Yang kata Syed ni pun. Lambat sampai.
Habib dah datang dulu dah. Dah bentang tikar. Baca kitab dekat dalam airport Subang. Subang Airport. Hari ni orang nampak, Masya Allah. Himpit-himpit. Itulah dia. Orang Melayu kata, apa? Jauhari Manikam apa? Manakan Jauhari mengenal Manikam? Tak tahu yang hari ni. Tapi saya tengok, kalau kadang-kadang ada, tadi pun saya tengok radio, Aikim kongsi. Netizen, orang-orang yang bercakap, komen, la haula wala quwwata illa billah. Kalau betul anda beriman kepada Allah dan Rasul, anda keluarkan perkataan macam tu, mungkin anda ingat hanya type. Hanya type, lepas type. Type tu akan dijawab nanti di sana nanti. Apa yang anda tulis, semuanya akan, kalau apa yang anda tulis, anda mendakwa sesuatu pada orang yang tak pada tempatnya, maka anda telah memfitnahnya. Hati-hati dengan tangan, hati-hati dengan mulut. Sebab itu, kalau benda tak benar. Tapi kita, tu saya tengok, saya kata subhanallah. Lagi orang kutuk, lagi orang caci, Allah naikkan derajatnya. Tak apalah. Kalau anda kutuk, anda caci ke apa, Allah naikkan derajatnya. Lagi anda marah. Lagi anda tension. Takut nanti masuk Tanjung Rambutan. Itu tuan, ibu, tu anak Cina tu. Yang bunuh tikam 50 kali. La ilaha illallah. Tikam 50 kali pada anak perempuan Cina juga kan? 50 kali. Katanya apa? Orang hari kata obses apa? Dalam handphone dia semua gambar perempuan tu. Katanya ditolak. Ditolak cinta. Apa dah? Perempuan Cina ramai. Saya tengok Amoy ramai. Carilah Amoy lain. Apa dah? Ini dah dia. Bukan saya cakap. Nabi pun pernah cakap. Nabi kata, kalau kamu tengok orang perempuan tolak kamu, perempuan lain kan ramai. Apa dah? Inilah dia. Apa pula cerita ni? Itulah saya cerita tadi. Saya tengok, Allah Akbar. Tak apalah. Cakaplah kamu. Apalah kamu cakap. Ini kerja. Kerja yang mulia. Kerja Nabi Muhammad SAW. Tak kira lah. Anda kalau nak tengok, tengok apa kayu. Bila kayu tu dibakar, macam anda lah. Kutuk. Dia tak ada apa-apa pun. Dia tak ada kacau anda pun. Dia datang sini nak kongsi ilmu, tapi ilmu yang beliau berikan sangat manfaat. Ajak manusia kembali kepada Allah dan Rasul. Tak kira orang awam, tak kira perempuan, tak kira lelaki, tak kira kanak-kanak, tak kira remaja, tak kira belia. Termasuk menteri-menteri. Hari itu di Terengganu, kabinet menteri Terengganu. Ini hari ini kabinet Malaysia. Subhanallah. Ini kerja ulama. Ulama diajar semua orang. Tak ada kira engkau A ke B ke. Itu dia ulama sebenar. Ulama sebenar nasihat pada semua. Bukan hanya pilih orang ni saja. Sebab orang ni suka aku. Orang ni tak. Semua. Ini tempat dakwah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah SWT pada semua manusia. Tak kira manusia A ke B ke, kelompok A, kelompok B, jemaah A, jemaah B, persatuan A, persatuan B. Tak. Ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Kena faham tu. Dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pandang semua umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada dia pandang orang ni saja. Okey, orang ni tak. Sebab tu masa saya belajar dulu kat Yaman, Hadramaut, Sayyidil Habib Umar pernah cakap dengan kami, berapa banyak manusia boleh masuk dalam perutmu? Maknanya dakwah. Boleh tak kamu masukkan semua orang? Tak kira, hatta dia buat maksiat.
Hatta dia buat dosa pada Allah SWT. Itu bukan kerja kita nak ukur. Allah Subhanahu Ta'ala yang akan ukur. Kita dakwah. Sebab itu tengok. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ayat 48. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat. Pertolongan daripada orang-orang yang memberikan syafaat. Sebab itulah. Syafaat ni ada pada apa? Syafaat ni ada dua. Bukan di sini. Di sana nanti. Tak kira siapa pun. Hatta ulama. Ulama pun belum dapat lagi syafaat. Dia akan dapat syafaat. Tapi dia yang kata ulama pun, dia akan meraih syafaat daripada dia saja. Tak ada dua. Daripada Allah direct pada dia. Hatta Al-Quran. Al-Quran syafaat juga. Syafaat yang dua itu, iaitu yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Al-Quranul Karim. Sebab tu pagi tadi Sayyidina Abu Umar sebut, siapa nak dapat mahabbatullah, siapa yang nak dapat kecintaan Allah kepadanya, siapa yang nak tunjukkan tanda-tanda dia cinta Allah, lihat pada dirinya, adakah dia cinta baca Al-Quranul Karim. Dia cinta Al-Quranul Karim. Kan? Jadi Abu Umar cakap Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, rupa-rupanya lepas nak ujung tu, ending dia, Yayasan Restu hadiahkan mushaf riwayat Duri an Abi Amr. Ini riwayat Al-Quran, qiraat. Kalau di Hadramaut sana, dibaca riwayat Duri, Imam Duri. Jadi, yang Restu buat untuk negara Yaman. Masya Allah. Tuan-puan tahu tak? Orang Malaysia ni, negara Malaysia ni, percetakan Al-Quran kedua dunia. Yalah, Mekah lah. Ini kedua. Dan asal cetakan pertama tu dekat Malaysia ni, Yadu, Masnu' bil Yadawi, iaitu tulis tangan. Subhanallah. Ini Malaysia dah buat berapa cetakan. Tapi saya alhamdulillah lah, saya ada juga saham kat Yayasan Restu tu. Saya mengajar tiap-tiap bulan kat Yayasan Restu. Jadi subhanallah, itu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim syafaat. Siapa yang banyak baca Al-Quran, insya-Allah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang hafaz Al-Quran, lagilah besar Al-Quran di dadanya. Beza Al-Quran di mushaf. Setiap kali bawa mushaf baru baca. Ini duduk-duduk je. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Allah. Cuba bayangkan, negara Malaysia di antara sekolah tahfiz yang paling banyak. Subhanallah. Agak-agak anak-anak, ibu-ibu boleh pergi sekarang, cari sekolah tahfiz semua. Apa anak-anak buat? Dia sedang mengaji Al-Quran. Macam langau. Pergi tahfiz. Semua anak-anak tahfiz, semua sedang mengaji Al-Quranul Karim. Pergi sekolah pondok, semua tengah baca kitab ulama. Allah. Agaknya apa pandangan Allah pada orang-orang yang buat macam tu? Sebab tu saya sekarang ni, saya syorkan sekolah-sekolah yang ada kat Malaysia ni, sekolah biasa, sekolah kebangsaan, sekolah apa-apa, ambil silibus tarbiyah, ambil ilmu tasawuf, didik anak-anak. Nanti tak adalah, mudah-mudahan Allah angkat buli, angkat, ini dah sampai tahap bunuh. Allahu Akbar. Rupanya dibawa kerambit, macam mana boleh bawa dalam beg tu? La ilaha illallah. Iaitu nikmat paling besar. Segala nikmat yang Allah SWT berikan pada kita, jangan sia-siakan.
iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindunya daku kepada bumi Madinah. Bukan bumi Madinah tu. Sebab di Madinah ada kuburnya. Di Madinah ada jasadnya. Rasulullah SAW. Beruntung siapa dapat ziarah kubur Nabi SAW. Kata Nabi Muhammad SAW. Man zarani fi qabri. Barang siapa ziarahku di kuburku. Ka'annahu zarani fi hayati. Seperti dia menziarahiku semasa hidupku. Allahu Akbar. Sebab itulah siapa? Ada yang nak pergi Mekah? Pergi umrah? Tak apa pergi. Alhamdulillah. Ini pun subhanallah. Sekejap betul Ini dah Oktober. Bulan depan November. Disember dah habis dah 2025. Allahu Akbar. Laju betul Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka syafaat yang paling besar adalah Rasulullah SAW. Sebab tu jangan lupa Nabi SAW. Hidup kita ni jangan lupa Nabi SAW. Sebab tu dalam hidup kita, saya suka baca ayat ni. Ada orang bila saya baca ayat ni, dia kata, Ustaz, ada kat sini, kat ayat ni. Saya mengajar. Ada sekali macam ni. Dia datang kat saya. Ustaz, cerita sikit apa makna sebalik ayat ni? Apa ayat dia? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tengok ayat tu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri-diri kamu ada Rasulullah SAW. Oh, mahal ayat ni. Cuba perhati betul-betul. Apa maknanya? Apa makna wa'lamu anna fikum Rasulullah? Apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Boleh baca riwayat yang lain. Min anfasikum. Telah datang kepada kamu Rasul, utusan Allah daripada diri-diri kamu. Kan pelik tu. Rasul tu, Rasulullah tu daripada diri-diri kamu. Apa makna daripada diri-diri kamu? Bukan maknanya Rasulullah keluar. Jadi tak. Maknanya Rasulullah tu manusia biasa. Rasulullah macam kamu. Macam kita ni. Tapi cuma Allah tinggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Tak sama dengan manusia biasa. Adakah sama? Permata, batu permata diletakkan dengan batu-batu biasa? Tak sama. Batu permata akan berbeza. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu taala. Batu permata lain dengan batu-batu kerikil, batu apa? Batu bata. Batu-batu besar sangat. Batu bukit, batu sungai. Tak sama. Walaupun ada orang dikumpul batu sungai. Batu sungai kan cantik. Tapi kalau letak batu permata sama tak sama? Tak sama. Sebab itulah Rasulullah SAW. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah kamu Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sangat prihatin pada umatnya. Sebab itulah kalau anda sebagai pendakwah, anda sebagai pengajar ilmu, kena fikirkan apa hati Nabi SAW. Dulu saya belajar dengan Sayyidina Habib Umar. Habib Umar kata, kamu kena ada hati Rasulullah SAW. Apa makna hati Rasulullah SAW? Sentiasa memikirkan apa jadi pada umatnya. Umatnya sakit. Dia rasa, macam mana nak ubat umatnya? Umatnya gembira. Alhamdulillah. Tapi kena tengok, bagaimana gembira tu? Gembira tu diredai Allah ataupun tak? Kalau tak diredai Allah, betul kan? Marah. Ya, betul marah. Tapi marah tu marah diredai Allah atau dimurkai Allah? Pun sama. Semua benda, marah ke, suka ke, sedih ke, takut ke, kena kembali kepada apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak tahu apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, letakkan apa orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala
dan apa perbuatan yang dia buat sehingga dia meraih kesukaan Allah SWT. Itulah dia. Baca Al-Quran. Sebab tu orang yang baca Al-Quran ni lain. Sifat dia pun lain. Silat bulan orang yang baca Al-Quran ni, tapi hati-hati. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi kata di akhir zaman, ada orang yang baca Al-Quran, Al-Quran hanya sampai ke kerongkongannya. Tak sampai pun dalam. Hati tak sampai. Kerongkong je. Masya Allah, ngajinya sedap sangat. Saya kalau dengar bacaan dia teringat saya kat Mekah. Tapi ingat, bacaan bukan hanya sekadar nyanyian, hanya saja lagu, tapi makna daripada Al-Quranul Karim. Sebab itulah, bila kita sayang dengan Al-Quranul Karim, sayang dengan kalamullah, kita akan sayang umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan dakwah, tak kira siapa pun. Kita ajak dia kepada Allah dan Rasul. Ni ibu-ibu, tolonglah sokong saya punya program. Saya nak buat program dakwah for non-Muslim, for non-Muslim. Saya nak buat program dakwah for non-Muslim. Saya ada tim. Tapi saya cakap dengan orang masjid, tak ada pula yang nak sambut. Saya kata, jomlah bawa non-Muslim nak tahu Islam. Saya ada tim saya. Dia memang nak tahu what our doing in masjid. Oh, cewah. Cakap English, cakap orang putih. Apa yang kita buat dalam masjid? Dia nak tahu. Dia tak tahu, dia tengok masjid je. Mudah-mudahan dia datang. Saya dah cakap dah. Saya buat bukan atas atas emosi ke atau apa. Ambil sunnah Nabi. Nabi kata, apa kita nak buat dengan tawanan perang ni? Kita sibuk cakap genjatan senjata. Dah orang mungkir janji. Dah memang Yahudi mungkir janji lah. Tak payah terkejut-kejut. Yahudi ni memang Allah dah kata dah, dia bangsa mungkir janji. Dia mungkir janji. Bila dia cakap, jangan pegang betul-betul. Dia bangsa mungkir janji. Daripada dulu, semasa hidup Nabi lagi dia mungkir janji. Sampai Nabi suruh, Nabi kata apa? Perang apa? Ghazwah Bani Hunain. Nabi, orang yang bawa pula munafik. Munafik bawa, dia kata, Yahudi ni nak bantu kita ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Apa? Suruh dia balik. Nabi kata, suruh dia balik. Munafik yang bawa, kafir, dia munafik. Dia kata, wahai Muhammad, ini orang-orang Yahudi nak bantu kita. Nabi pandang. Ini Allah letakkan pandangan hati pada Nabi. Nabi kata, dah, suruh dia balik. Balik. Yang kamu ni, kami akan datang, bantu kamu ya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Alah cakap, hatta boleh cakap Rasulullah. Tapi dalam hati, Allah yang tahu walaupun dia cakap Rasulullah. Kami akan datang. Time perang mana dia? 200 orang tak datang. Munafik semuanya. Allah. Nampak tak? Tu zaman Nabi munafik 200 orang. Agaknya zaman sekarang berapa munafik? Allah. Tengok. Bab tu jangan. Kita pegang Allah. Allah saja. Allah saja penyelamat. Allah saja akan mengamankan. Allah saja menyatukan. Kita minta dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selamatkan umat Islam seluruhnya, timur, barat, utara, selatan. Amin ya rabbal alamin. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Manfaat. Fama tanfa', maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat daripada orang-orang yang memberikan syafaat. Maknanya, kalau dah sampai ke penipu ataupun dah sampai mati, dah tak ada dah untungnya syafaat. Sekarang ni, sebelum meninggal dunia, boleh beri syafaat. Maknanya boleh dapat syafaat. Tapi kalau dah meninggal dunia, tak dapat dah. Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Kecuali orang yang Allah berikan syafaat. Daripada Allah. Seperti bapa saudara Nabi. Iaitu
Abu Lahab. Abu Lahab, itu Abu Lahab, dia memang benci Nabi. Tapi bila dia tahu anak buah dia, Sayyidatina Aminah, anak buah ibu Nabi, bonda Nabi SAW yang tercinta, dia kata, anak buahku nak lahirkan anak. Suwaibah, pergi tengok, bagi tahu aku apa yang dia nak, apa keperluan dia, bagi tahu aku. Oh, ya dia Suwaibah pun pergi, Suwaibatul Islamiyah. Dia hamba Abu Lahab. Dia pergi, lepas tu dia balik, jumpa Abu Lahab. Apa berlaku pada anak buahku? Tak ada, dia sedang perlukan apa? Bawa ni, pergi. Satu hari, balik. Apa berita? Anak buahmu dah lahirkan seorang baby. Seronok dia, gembira. Terlalu gembira. Suwaibah, disebabkan engkau ceritakan aku tentang berita yang paling seronok ini, maka aku bebaskan engkau. Subhanallah. Tu dia. Tu Abu Lahab. Abu Lahab kafir. Tapi disebabkan dia gembira kelahiran Nabi SAW, disebut dalam hadis sahih Muslim, setiap Isnin malam, hari Isnin malam Selasa. Mana hari Isnin? Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan itu. Macam pancut. Lalu hijab dia. Itu meringankan azab dalam kuburnya. Subhanallah. Kerana apa? Kerana gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu kata ulama, kalau seorang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran celakalah, kan? Tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah, binasalah. Allah dah confirm sebut dia. Tapi disebabkan dia gembira lahir Nabi Muhammad, maka dia diringankan azabnya dalam kuburnya. Lalu dia kata, kalaulah Allah yang maha pemurah, maha pengasih lagi maha penyayang, boleh menutup, macam itulah kan, boleh menutup, seakan-akan boleh menutup kejahatan yang dia buat, disebabkan dia seronok dengan lahirnya Nabi SAW. Bagaimana Allah perlakukan kepada hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Agak-agak apa? Agak-agak besar ke kecil? Jadi jangan risau. Buat maulid Nabi SAW. Buat maulid Nabi SAW. Teruskan buat maulid Nabi SAW. Ajak orang berarak kerana Nabi Muhammad SAW. Jangan risau. Orang cakap apa, biarkan. Kita dah pegang hadis ni. Hadis Allah selamatkan. Allah ringankan azab. Sedangkan Quran dah sebut tabbat yada abi labi wa tab. Ini kan pula kita tak bukan kafir, kita alhamdulillah. Kita beriman, cuma kita ada buat maksiat, ada buat dosa pada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan seronoknya kita kelahiran baginda Nabi SAW, maulid Nabi SAW, Allah SWT berikan kepada kita segala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, Quran. Tadi pun Sayyidina Umar sebut. Kalau boleh, lazimkan Al-Quran. Hadirkan Al-Quran dalam hidup kita. Hadirkan Al-Quran dalam rumah kita. Hadirkan Al-Quran dalam anak-anak kita. Biarkan Al-Quran hidup dalam rumah. Saya kongsilah. Tu Smart TV tu. Smart TV tu ada YouTube. Boleh buka Quran. Tulis je. Quran Murattal juzuk 30. Keluarlah juzuk 30. Alah. Kalau ibu-ibu nak mengingati Mekah dengan Madinah, ada live. Live daripada Mekah. Dengar Quran. Lepas tu dapat tengok Masjidil Haram. Dalam, luar, semua. Allah. Inilah nikmat TV. Jangan nikmat TV tu kita gunakan yang lain. Nikmat TV orang Islam, dia gunakan nikmat TV tu dengan mengingati Allah SWT sebanyak-banyaknya. Mengingati baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Syukur ya Allah.
Kau telah beri kami nikmat TV, nikmat media untuk kami mengingatimu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka, yakni orang-orang kafir, berpaling daripada peringatan Allah? Kenapa? Allah, fairly. Kenapa mereka berpaling daripada peringatan Allah? Sebab apa? Sebab mereka tak nampak. Mereka tak nampak kelebihan yang Allah beri. Mereka tak nampak hadiah daripada Allah SWT. Sebab tu, dulu saya pernah dengar guru saya, Sayyidina Umar, kata apa? Rasulullah SAW hidup di zamannya, ada siapa? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Abu Bakar, ada Omar, ada Osman. Beza tak di antara tiga-tiga ni? Beza. Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Sufyan, nampak Nabi Muhammad macam orang biasa. Tapi Abu Bakar, Omar, macam mana? Ya Omar, bagaimana imanmu pada hari ini? Bagaimana imanmu? Maka Sayyidina Omar pun kata, wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada ibu bapaku, lebih daripada anakku, lebih daripada harta bendaku, kecuali diriku. Ada kecuali lagi. Ada istisna. Ada pengecualian. Lepas tu Nabi Muhammad pandang. Lam yaktamil imanuka. Tak sempurna lagi iman kamu, wahai Omar. Belum sempurna. Sayang pada ibu bapa, sayang pada anak, sayang pada harta. Yalah, ini maqasid syariah. Ada sayang, cinta, ada. Tapi diri pula. Sebab apa? Sebab sayang pada Allah Allah dan Rasul lebih daripada sayang ibu bapa. Sayang Allah dan Rasul lebih sayang daripada anak-anak, atas bawah. Sayang pada ibu bapa, sayang pada Allah dan Rasul lebih daripada harta. Harta ni macam-macam lah. Rumah, kereta, aset, apa semua. Tanah. Kecuali diri. Diri tak boleh. Diri saya sayang lebih. Lepas tu Rasulullah kata, belum sempurna iman kamu, wahai Omar. Itu si Omar pun pandang diri dia. Pandang Rasulullah. Lalu dia kata, ya Rasulullah, la antal, engkau lebih aku cinta daripada ibu bapaku, daripada anak-anakku, daripada hartaku, dan daripada diriku sekali. Allah, baru Rasulullah kata apa? Al-an, now, al-an tamma imanuka ya Omar. Sekarang sempurna iman kamu, wahai Omar. Allahu Akbar. Mana lagi? Betul tak hari ini kita cinta? Cinta mak bapak, cinta. Tak boleh. Mak bapak, Allah dan Rasul lebih depan. Anak, Allah dan Rasul lebih depan. Harta benda, Allah dan Rasul. Hatta diri kita. Kalau kerana Allah dan Rasul, mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kefahaman kepada apa yang disampaikan. Mudah-mudahan diri kita lebih sayang pada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Kalau tak, fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Kalau kita tak boleh, minta maaf saya cakap. Hari ini, ramai orang dengar ceramah, kuliah, tazkirah, peringatan tu. Tapi tak berubah-ubah. Cakap masih bohong, nasihat tak nak dengar, janji tipu, amanah khianat. Apa pentingnya nasihat? Apa pentingnya tausiah? Kalau diri tak ada niat nak berubah. Sebab tu Allah SWT kata apa dalam Quran? Allah kata apa dalam Quran? Allah kata,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tengok. Itu. Minta maaf saya cakap. Duduklah ramai ulama pun. Duduklah bersama ulama mana pun. Ya, berkat ada. Tapi diri kita nak berubah. Bukan sekadar hanya dengar aja. Dengar. Masya Allah. Sedapnya. Nangis. Sedih. Tapi balik sama. Tak ada fikir. Tak ada nak berubah. Apa yang tu Allah kata. Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak ubah. Yang berubah tu sebenarnya kita. Allah menjadi menguatkan kita. Kalau kita betul-betul nak kuat, kita ubah, Allah jalankan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak mengubah. Orang selalu kata nasib kan. Sebenarnya kata guru saya Syekh Muhammad Hafiz Al-Jandrami, ulama Melayu, dia kata ayat ni sebenarnya tauhid. Ayat ni untuk akidah. Maknanya kalau kita betul-betul nak belajar akidah, Allah akan ajar kita faham tentang akidah. Maknanya ma'rifatullah, kenal Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak berubah satu nasib kaum. Sehinggalah kaum itu mengubah. Allah tak mengubah diri kita sehingga diri kita berubah. Macam ibu-ibu lah, Masya Allah. Alhamdulillah. Datang kuliah tiap-tiap hari. Datang kuliah juga. Tapi marah, gaduh, tapi dah, insya Allah. Mudah-mudahan dapat berubah. Ka'annahum humurum mustamfirah. Nampak? Allah kata apa? Seakan-akan mereka keldai. Donkey. Keldai liar yang lari terkejut. Keldai liar yang lari terkejut. Keldai. Ibu-ibu pernah tengok keldai? Dan naik keldai? Saya pernah naik keldai kat Mesir. Keldai. Ibu-ibu. Ibu tahu cerita tak? Sayyidatina Halimatus Sa'diyah naik keldai. Nak ambil baby Nabi. Sahabat-sahabatnya yang lain semua naik kuda, naik unta, laju. Halimatus Sa'diyah lambat. Keldai semua dah ambil baby dah. Baby orang kaya-kaya. Dulu di zaman Arab, baby-baby ni akan disusukan oleh perempuan daripada Badui. Sebab apa? Di antaranya zaki. Di antaranya cerdik. Di antaranya petah. Bercakap Arab. Tu. Sebab itu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ambil lah. Tapi upah. Akan ambil upah. Tapi bila Halimatus Sa'diyah dah sampai, kawan dia semua dah tinggalkan dia. Kawan dia tengok, dia nampak dekat keliling Kaabah tu ada satu raga. Raga tu diselimuti dengan selimut hijau. Kata ulama, selimut hijau tu sama macam kubah Masjid Nabawi. Itu kubah Masjid Nabawi. Tengok, lalu dia terdetik dalam hati dia. Mesti baby ni anak orang miskin. Sebab orang-orang tu nanti orang kaya dia bagi upah. Tak apalah. Aku mendekati. Tapi perasaanku, aku nak melihat. Siapa baby tu? Halimatus Sa'diyah kata. Aku mendekatinya. Lalu bila aku sampai kepadanya, baby tu pandang aku dan senyum padaku. Allahu Akbar. Baby senyum padaku. Maka aku jatuh cinta dengan baby tersebut. Dan aku ambil, ibunya ada di sebelah. Sayyidatina Aminah binti Abdul Wahab. Bonda baginda Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad tak dapat kasih ibunya. Awal lagi ibunya dah wafat. Ibunya dah pergi. Itu baby Muhammad bin Abdullah.
Nabi Muhammad tak pernah lihat bapaknya. Bapaknya dah wafat dulu. Itu baby. Halimatus Sa'diyah merapati. Lalu aku lihat baby tadi tersenyum. Sehingga aku rasa seronok melihat baby tersebut. Aku jatuh cinta dengannya. Ibunya di sebelah mengatakan, aku dapat mampu bayar ini saja. Tak apalah. Yang penting ni baby ni ada dengan aku. Subhanallah. Itu baby Muhammad bin Abdullah. Masa baby lagi orang jatuh cinta. Baby banyak orang jatuh cinta. Tapi dah besar belum tentu lagi kan. Tapi baby Nabi Muhammad miskin. Tapi bukan miskin yang dipandang, barakah. Sebab itu bila Halimatus Sa'diyah pegang, dia kata, hasai tu. Aku rasa badan aku macam kuat. Sedangkan Halimatus Sa'diyah pun uzur juga. Uzur. Dia punya payudara. Sebab dia menyusukan. Nabi Muhammad masa menyusukan, Halimatus Sa'diyah ada baby juga. Namanya Abdullah. Babynya. Jadi baby yang sama. Sebab itu Nabi Muhammad bila disusu, Nabi Muhammad menyusu, isap susunya, maka nak pindah, Nabi Muhammad tutup. Padahal Halimatus Sa'diyah ada seronok. Nak bagi satu lagi. Kata ulama, Nabi Muhammad adil sejak baby lagi. Nabi Muhammad seakan-akan bagi isyarat pada maknya. Tu anak kamu tu, Abdullah belum menyusu lagi. Allahu Akbar. Tu Nabi Muhammad SAW. Sebab tu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita tak jadi keldai. Yang dengar, tapi tak tahu apa kita dengar. Maknanya tak nak ubah. Ini ialah keldai. Kalau terkejut pun dia terkejut sekejap je. Macam orang lah. Bila datang tsunami, Masya Allah, tak ada program-program melalaikan, tak ada. Kita masuk dalam masjid, baca Yasin, baca zikir. Berapa lama? Kejap je. Dalam 2-3 hari ke, seminggu. Ni sekarang ni influenza pula. Ni sekarang influenza. Dulu COVID. Ni sekarang influenza pula. Agaknya apa yang akan berlaku. Tunggu. Tunggu episod seterusnya. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ingat ya ibu-ibu, ingat tuan-tuan, kalau boleh amalkan zikir ni. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa nuraha wa barakataha wa nuraha wa barakataha. Ma'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fiha. Kan. Dia yang sebelum tu saya lupa. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fiha wa khaira ma qablaha wa khaira ma ba'daha. Ini paling mudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm. Ya Allah, aku minta kepadamu baiknya hari ini. Wa khaira ma fiha, baiknya di dalam hari itu. Hari itu. Wa khaira ma qablaha, dan baiknya sebelum hari itu. Maknanya semalam. Dan baiknya selepas hari itu. Esoknya. Minta dengan Allah. Ya Allah, aku minta kebaikan hari ini. Hari sebelum, hari di dalamnya. Hari sebelumnya, hari sesudahnya. Dan aku minta perlindungan. Aku minta perlindungan daripada kejahatan hari ini. Kejahatan di dalamnya, kejahatan sebelumnya, kejahatan sesudahnya. Apa doanya dalam bahasa Arab? Siapa nak ambil? Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Ikut saya. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri hadzal yawm
wa syarri ma fi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Ini doa ini kalau boleh amalkan. Ijazah am saya dah dapat daripada Sayyidina Abu Umar. Saya ijazahkan pada semua untuk amalkan. Elok amalkan khusus pada benda-benda yang kita tak tahu mana kebaikan dia, mana keburukan dia. Contoh, minta maaf saya cakap, contoh ubat-ubat yang ada di dunia ini. Apa-apa ubat, apa-apa rawatan, baca doa ni. Apa macam mana? Jangan cakap yaum lah. Yaum tu untuk hari. Ya Allah, buatlah. Ya Allah, aku minta kebaikan ubat ini. Ubat di dalamnya, ubat sebelumnya, ubat selepasnya, ubat ke, rawatan ke, boleh. Kita minta dengan Allah dulu sebelum ubat. Ini jangan percaya ubat je. Ubat dulu dia percaya. Allah percaya dulu. Sebab Allah yang bagi kesan pada ubat tu. Kalau Allah tak bagi kesan ubat tu, hatta racun pun Allah takkan apa-apakan kita. Kalau Allah izinkan, kenalah. Itu akidah. Itu tauhid. Doa tu apa nama? Doa kebaikan. Tak ada, dia memang itu doa begitulah. Doa meminta kebaikan. InsyaAllah ada kot. Doa meminta kebaikan dan memohon perlindungan. Baik. Farrat min qaswarah. Seakan-akan mereka keldai liar yang lari terkejut. Lari daripada singa. Saya baru-baru ni dengar kat UK Perdana. UK Perdana ke UK 4? Apa? Katanya ada harimau. Sebab ada cakar. Wah, ini. Katanya tak boleh. Saya mengajar kat atas tu. UK 4 tu. Tapi memang betul pun. Surau dia tu sebelah hutan. Kan? Oh, itu. Saya tak tahu lah sekarang. Mana orang UK Perdana? Angkat tangan. Ada UK Perdana? Macam mana keadaan harimau? Subhanallah, saya dengar orang dekat Setiawangsa. Setiawangsa lah atas ni. Atas ni. Setiawangsa. Ada kan? Saya punya apartmen. Mawar Sari. Dia kata apa? Aduh, takutnya. Memanglah takut. Dah harimau. Sebab harimau tu dia makan ayam kan? Ke dia cakar je. Itu pun hati-hati juga. Ini ilmu lah. Ada orang pasang ilmu. Tiap bulan bukan harimau betul. Itu harimau jadian. Harimau. Dia ada harimau jadian. Ada harimau jadi-jadian. Jadi-jadian ni orang perompak. Dia nak merompak, dia buat-buat orang takut. Tapi tu, harimau jadian ni banyakkan zikir lah. Takut dia pakai ilmu hitam. Ilmu hitam, dia nak masuk rumah orang ke, nak ceroboh ke, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah pelihara, khususnya penduduk dekat UK Perdana. Saya mengajar masjid UK Perdana, surau dekat UK Perdana, UK Bistari. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara, insya-Allah. Kalau tak jumpa harimau tu, maknanya ni harimau orang ni. Kalau tak jumpa baru je dia punya apa? Dia punya cakar. Naam. Farrat min qaswarah, lari daripada singa. Singa? Lari daripada singa. Dah habis masa dah. Saya habiskan ya. Lari daripada singa. Bahkan setiap orang daripadanya mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Allah. Itu yang kata ulama. Kalau kamu takutkan kepada sesuatu, kamu akan lari daripadanya. Kamu takut harimau, kamu lari daripadanya. Kamu takut ular,
kamu lari daripadanya. Kamu takut pencuri, kamu harap kamu tak jumpa dengannya, maknanya kamu lari daripadanya. Kamu takut musuh, kamu akan lari daripadanya. Tetapi kalau kamu takut kepada Tuhanmu, Allah Rabbul Jalil, Allah Rabbul Alamin, kamu bukan lari daripadanya, kamu datang kepadanya. Kerana di sisinya dia lebih tahu apa yang kurang pada kamu. Datang pada Allah. Sebab itulah kita kena datang solat, zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sebab majlis ilmu kita balik, Allah cukupkan apa yang kurang bagi kita. Kita duduk majlis zikir, majlis selawat. Mudah-mudahan ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami ini hamba-Mu pendosa ya Allah. Pagi, petang, siang, malam kami buat dosa padamu ya Allah. Tetapi hanya Engkau saja yang sayang pada kami ya Allah. Kalau kami mengharapkan sayang pada makhluk-Mu ya Allah, belum tentu kami dapat sayang tersebut ya Allah. Tapi kalau padamu ya Allah, pasti kami dapat sayang-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Semalam saya hadir majlis mengingati ulama Kuala Tekal, Pahang. Oh, punya ramai. Bukannya bandar pun, kampung. Nak masuk sampai bas beratur. Tapi punya ramai orang. Dahlah buat pula dengan kerajaan negeri. Tapi memanglah. Kalau tak Saidillah bin Umar datang, penuh semua. Agaknya semua orang datang. Dikatakan lebih 10,000. 10,000 orang datang. Yalah, Pahang, Kuala Lumpur, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka, semua bertumpu kat situ. Subhanallah. Saya bila saya duduk lah, saya kata ya Allah, mudah-mudahan satu hari nanti biarlah keramat dapat buat macam ni ya Allah. Sebab saya tahu keramat tu ada ulama. Nama keramat ni, walaupun Ulu Kelang lah, kita keramat Ulu Kelang, Datuk Keramat apa semua. Sebenarnya sejarah, kita ada ulama Arab dulu sini. Saya tanya dengan Khazanah Fataniyah, sahabat saya, Ustaz Abdul Halim. Khazanah Fataniyah. Kejap lagi sampai. Khazanah Fataniyah kata apa? Betul Ustaz. Dekat Keramat ni, ada ulama Arab yang duduk dekat sini dulu. Sebab tu nama dia Keramat. Tak percaya ibu-ibu, tanya. Sekarang ni dah tak tanya Syekh Googly. Tanya Syekh ChatGPT. ChatGPT tanya. Tak percaya. Siapa main ChatGPT tulis. Kenapa asal usul keramat? Nanti dia kata, dulu ada ulama Arab. Ada dia buat dua pendapat. Dia kata ulama Arab, dan dia tulis tak? Boleh jadi ulama Arab tu daripada Yaman. Yang kedua dia kata ulama tempatan. Tu keramat. Allah, tu yang saya, ya Allah, mudah-mudahan satu hari nanti dapatlah buat kat keramat. Kita mengingati jasa ulama. Ibu-ibu, tengok keramat ni daripada Jalan Enggang tu. Kalau rasanya Jalan Enggang ke Datuk Keramat pun boleh lah. Sampai AU3. Melayu, Cina, India. Oh subhanallah, maknanya special. Ada rahsia tu, orang Melayu semua sini. Maknanya dulu macam mana dia didik. Subhanallah. Ya, baik. Ustaz, special juga. Tapi masa kena tengok. Dan nak habis masa dah. Farat min kaswarah. Bal yuridu kullum ri'im minhum ayyukta suhufam munasyarah. Bahkan setiap orang daripada mereka ingin agar diberikan kitab. Diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Semua dapat. Tapi ibu-ibu, ingat tak saya pernah ajar tentang wuduk. Ingat wuduk. Cara ambil wuduk. Bila basuh tangan kanan, dalam hati, ya Allah, berikan buku catatan amalanku dengan tangan kananku. Bila basuh dah, jangan berikan dengan tangan kiriku. Ya, minta. Dan tangan kananku dan depanku.
Tangan kiri, jangan tangan kiri dan belakangku. Itu sia-sia. Kalau dapat buku catatan daripada tangan kiri dan belakang, itu sia-sia. Itu binasa kita. Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Kalla bal la yakhafun al-akhirah. Tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Itulah. Kalau kita takut akhirat, apa tandanya orang itu takut akhirat? Apa tanda? Dia tak tinggal semayang. Dia takut akhirat. Dia tinggal semayang. Dia semayang. Kalau dia tak takut akhirat, dia tinggal semayang lah. Dia tinggal majlis ilmu, dia tinggal majlis zikir, dia tinggal majlis selawat. Orang yang tak takut akhirat. Tapi orang yang takut akhirat, dia duduk majlis ilmu, dia semayang. Kalau boleh dia semayang berjemaah, dia suka baca Quran. Ini orang-orang, dia suka sambung silaturahim, dia hormat orang, dia muliakan orang, dia tak menipu, dia tak rasuah, dia tak makan. Ini semua orang-orang yang tanda dia sayang, dia suka negeri akhirat. La kalla innaha tazkirah. Kalla. Kalla ni maknanya adat taukid. Kalla. Kalla ni tidak sekali-kali. Maknanya taukid, pasti. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Kalla innahu tazkirah. Allah, mudah-mudahan kita jaga Al-Quran. Mudah-mudahan kita nak jaga Al-Quran. Mudah-mudahan kita cuba jaga Al-Quran. Mudah-mudahan kita jaga ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita jaga tempat-tempat Al-Quran seperti madrasah, mahat tahfiz. Ya Allah, peliharalah ma'had tahfiz di negara Malaysia ini, ya Allah. Peliharalah ma'had tahfiz di seluruh lembah Ulu Kelang ini, ya Allah. Termasuk ma'had tahfiz Masjid Ar-Ridwan. Termasuk ma'had tahfiz Darul Muhibin. Ya Allah, jagalah ma'had tahfiz ini, ya Allah. Peliharalah anak tahfiz ini, ya Allah. Peliharalah guru-gurunya, ya Allah. Datangkanlah orang-orang yang baik untuk membantunya. Untuk mempermudahkan perjalanan tahfiz. Ya Arhamar Rahimin. Naam. Maka barang siapa yang mahu, tentu dia mengambil pengajaran daripadanya. Kan tadi saya cakap, kalau kita betul-betul nak, kita akan ambil apa yang kita belajar. Ibu-ibu, apa ibu-ibu belajar, ada amalkan ke tak? Ke ataupun tulis kat buku je? Itu balik pada diri masing-masing. Tulis, amal. Cuba amalkan. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. La yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Itu kaedah. Kaedah dalam beramal. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ambil kaedah tu. Itu kaedah usul fiqh. La yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ialah kita hamba Allah, tapi pada masa yang sama kita lalai, kejap-kejap handphone, kejap-kejap makan, itu semua melalaikan kita. Borak panjang, TV. Ini TV lagi hebat. Kadang-kadang pukul 2 boleh sampai pukul 6 petang. Punya lama tengok TV. Kalla balla yakhafuna. Kalla inna dzakara. Faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang mahu, tentu dia mengambil pengajaran daripadanya. Ya, betul. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Dan mereka tidak akan mengambil pengajaran daripadanya, ini Al-Quran, kecuali jika Allah mahukannya. Ini ada. Inilah tadi. Kita nak. Kalau Allah tak nak, tak. Sebab itu Allah kata pada Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi petunjuk pada orang yang kau kehendaki, kalau Allah tak kehendaki. Tapi maksud kat sini, jangan pandang Allah punya kerja. Itu kerja Allah. Kerja kita, buat. Kerja kita teruskan. Apa-apa yang baik boleh buat. Jangan pandang pada alam. Pandang pada alam, silai bulan tak buat pun.
agak-agak nak kiamat dah ni. Agak-agak Dajjal nak keluar ni. Agak-agak tak beragak-agak. Buat apa yang mampu kita buat. Ibu-ibu boleh didik anak-anak, cucu, didiklah. Ajar dia supaya dia kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal agama Islam, sayang agama Allah, baca Al-Quran. Apa yang boleh kita buat? Jangan tunggu orang. Orang kadang-kadang kita tunggu pun tak dapat. Buat apa yang mampu, ya, insya-Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberikan keampunan. Huwa tu dia, Allah. Ahlut taqwa, jangan kata ahlut taqwa. Maknanya Allah tu pemilik kepada orang yang bertakwa. Kita nak bertakwa pun Allah yang izinkan. Kalau Allah tak izinkan, kita tak jadi orang bertakwa. Kalau kita nak bangun malam, Allah tak izinkan kita bangun malam, kita tak bangun malam. Kalau kita nak baca Al-Quran, Allah tak izinkan kita baca Quran, tak boleh baca Al-Quran. Tapi kalau Allah izinkan, boleh buat semua, Alhamdulillah. Siapa buat puasa setiap hari Isnin Khamis? Mampu buat tak? Alhamdulillah. Tahniah. Itu tandanya Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik inayah. InsyaAllah kita akan bertemu pada pengajian yang akan datang, iaitu suratul Qiyamah. Betul kan? Oh, maknanya kita dah nak habis juzuk. Wah, Alhamdulillah. 30, 29, 28. InsyaAllah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami ini hamba-Mu yang kerdil, yang lemah, yang hina di depan-Mu, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kuasa-Mu, jua petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah taufik, inayah. Kata yang Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.